Badai ombak laut Cina Selatan bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Malah ia mampu diredah 100 peserta kayak cabaran Borneo 2010. Inilah cabaran yang berjaya diharungi penuntut institusi pengajian tinggi, kebanyakannya dari kolej komuniti seluruh negara. Kolej komuniti Selandar Melaka pencetusnya. Semua 100 peserta dari seluruh negara bergabung tenaga membuktikan wilayah Persekutuan Labuan dengan tanah besar, negeri di bawah Bayu, bukanlah jauh jarak. Program Cabaran Berkayak 2010 diadakan sempena sambutan Satu Malaysia melibatkan pelajar-pelajar KPT dengan laluan lebih 50 km yang membabitkan seramai 100 pelajar. Labuan menjadi saksinya. Malaysia! Boleh! Satu! Malaysia! Satu! Malaysia! Satu! Malaysia! Mula berdayung dari Pusat Sukan Air Labuan, sebaik dilepaskan, semua peserta ternyata bersemangat mengharungi Laut Cina Selatan. 17 km bukan satu jarak yang dekat buat peserta apabila terpaksa berhadapan dengan ombak dan tiupan angin dari arah bertentangan. Semangat yang kental tidak kira lelaki atau perempuan, dayung dan terus mendayung. Mereka berjaya menamatkan cabaran hari pertama dengan cemerlang seperti yang dirancang. Program cabaran berkayak KPT Borneo 2010 ini bertujuan untuk antara lain ialah memupuk semangat Satu Malaysia melalui program berkayak melibatkan semua IPT di seluruh negara. Seramai 100 orang peserta mengikuti program ini dan kebanyakannya ialah daripada Negeri Sabah, Sarawak serta beberapa pelajar yang kita pilih daripada semenanjung Malaysia. Program ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan daya kreativiti dan inovasi pelajar dari segi mengurus aktiviti. Ini bermakna beberapa aktiviti yang akan dijalankan adalah merupakan yang dipertanggungjawabkan kepada pelajar untuk mengurusnya dari segi perancangan dan mengelolakan program tersebut. Tidak cukup menawan sebahagian Labuan, peserta menambah keyakinan merentas Laut Cina Selatan dari Batu Manikar ke Menombok di tanah besar negeri Sabah. Masalah hari pertama dikaji, nasihat diberi supaya kudrat yang kuat serta semangat, fizikal dan mental yang jitu perlu ada bagi menempuh perjalanan yang jauh hari ini. Okey. Doa mengiringi hari kedua. Okey. Ingat nombor kau masing-masing ah. Okey, dari Batu Manikar ni kita akan terus ke Lambidan 17 km, kemudian kita akan terus ke Batu Menombok iaitu di tanah besar negeri Sabah. Ini. Saya bersama dengan pengarah Kolej Komuniti Selandar. Juzul lah kerja ya. Kita gerak sekarang ya, Juzul Sulim. Perjalanan tidak seperti yang disangka, tidak seperti yang dirancang. Ramai yang kecundang. Ramai yang menyerah kalah. Ada yang dibawa naik ke bot ngiring. Ada juga kayak yang ditunda hingga ke destinasi. Cuaca panas terik membataskan segala-galanya. Namun tiada kemalangan yang serius. Cuma pening dan keletihan membayangi peserta. Melihat kesungguhan peserta, ia ternyata mencapai objektif penganjur. Terima kasih buat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan, Jabatan Laut Sabah, Gerakan Polis Marin serta Jabatan Pertahanan Awam JPAM
dan Universiti Malaysia Sabah yang bertungkus lumus membantu peserta. Biarpun cabaran hari kedua sangat getir, namun kami melalui perjalanan yang cukup indah. Lepas 45 minit berkayuh dari Batu Manikar menuju ke Lambidan. Cukup mencabar dan apa yang menarik sekali di kawasan yang Tohor tadi kami dapat lihat begitu banyak batu karang. Memang seronok, memang cantik. Datanglah buat. Okey, jalan. Selepas berkayak lebih 8 jam, akhirnya destinasi di Menumbuk berjaya ditawan. Penduduk kampung sudah sedia menanti menghilangkan lelah sehari di lautan. Namun tak semua yang gembira kerana ada yang gagal berkayak sepenuhnya. Sedihlah sebab tak dapat habiskan semua perjalanan ni sebab kami sudah berjanji yang kami akan habiskan perjalanan ni, tapi perjalanan kami macam agak terganggu sikit lah sebab kami kan dekat tapi rupanya masih jauh. Kalau kami tahu dekat tadi kami akan singgah berhenti berehat sekejap dan kami akan teruskan. Tapi apa boleh buat, mungkin kerana kami mungkin besok atau besok kami akan teruskan lah. Perasaan ni macam mana? Actually bukan gagal. Actually bukan gagal. Apa ni? Kaki kram kan di ujung sana tadi. Jadi perasaan memang hampa lah, memang sedih sebab dah dapat meneruskan sampai ke sini. Tapi apapun gembira jugalah. Okey, sepanjang perjalanan apa yang awak dapat lihat, dapat tengok tadi? Sepanjang perjalanan memang mencabar sebab ombak sangat kuat. Tadi kan kita orang paling belakang sebab seorang kawan kram, kaki seorang pun kram. Jadi apa yang dapat hari ini cara mengatasi cabaran yang Gagal ke destinasi bukan bererti semangat peserta mula menurun. Malah mereka sentiasa berusaha untuk meneruskan program pada hari seterusnya. Labuan banyak keistimewaannya, kerana itu lokasinya dipilih untuk aktiviti mencabar seperti ini. Sebenarnya pemilihan kita rasakan itu adalah merupakan satu pilihan yang tepat kerana nama cabaran berkayak dan kita nak menukar arah ke arah cabaran Borneo dan kita buat Labuan, dan Labuan merupakan satu destinasi pelancongan yang utama dan secara tak langsung kita dapat mempromosikan Pulau Labuan itu sendiri selain kita nak mempromosikan kolej komuniti di bawah Kementerian Pengajian Tinggi itu sendiri. Detik yang ditunggu tiba jua. Dari Menumbuk berkayak semula ke wilayah Persekutuan Labuan. Peserta sudah tidak sabar untuk meraihkan kejayaan menawan perairan sebahagian Labuan hingga ke Tanah Besar. Tiada yang mustahil, mereka terus meredah ombak. Panas bukan penghalang, letih bukan lagi alasan. Fokus mereka hanya satu, mahu cepat tiba disambut meriah di pantai Labuan. Disiplin peserta cukup tinggi, biarpun tidak pernah berjumpa sebelum ini, namun kerjasama mereka amat jitu. Persiapan yang dilakukan oleh jawatan kuasa teknikal juga memberi kelebihan kepada semua peserta untuk terus menuju ke puncak kejayaan. Penat tidak lagi dirasakan, pantai di Kompleks Sukan Air Labuan sudah jelas kelihatan. Mereka sampai akhirnya terbukti setiap keringat yang dicurah amat berpahala. Wajah keriangan peserta-peserta cabaran berkayak Borneo 2010. Sepanjang 3 hari berkayak lebih daripada 50 km sejam dan mereka berjaya melaksanakannya. Inilah mereka.